Ni mujur. Tuhan pelera. Tak, kalau anyuk lagi, balik awal terus. Dan nak kira mana zaman dulu? Kira beng gitu ke? Oh, kena taubat. Tak, kena nyesal. Kena minta apung. Tak? Baru Tuhan robat. Kalau tak robat, tengok Allah penuh. Berapa puluh cerita tengok. Apa menangis-nangis tengok itu kelim. Bodoh. Apa menangis. Tu dia ada tukang anjur tu. Dah kalau orang mari tidak semayang garik apa semua. Hak bawa orang puang, bawa macam-macam mesin. Banyak dosa. Fa'alaihi wizruha. Maka tanggunglah dosa dia. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mari buat pula. Pasal apa? Pasal dia yang anjur. Tu kata. Berkata ulama, dan adalah orang Arab zaman jahiliah berwasiat mereka itu dengan yang demikian itu. Orang jahiliah dipesan suruh nangis. Bila nangis ramah hebat. Gitu. Dan pada hadis ini juga menunjukkan bahawasanya memberi oleh Allah Ta'ala akan pahala atas qadar niat seseorang itu, sekalipun tiada sempat ia kerjakan barang yang diniatkannya itu kerana mati ia atau sakit ia. Dalam hadis ini juga dikatakan siapa yang berniat nak buat baik, nak buat satu perkara, tapi tak nak buat kerana uzur, Tuhan beri pahala. Orang yang niat nak mari malam ni dengar tapi tak boleh mari, uzur. Kereta, motosikal mampu tengah jalan, dia boleh pahala. Ilmu tak boleh. Pasal tak mari dengar. Tapi pahala dengar dia boleh malam ni. Tapi syarat dia memang azam nak mari, tapi uzur. Sebab itulah kita berazam sama nak buat baik. Tapi kena uzur sungguh. Jangan sampai masa niat saja dah. Boleh pahala kot. Tak yogi lah. Dah orang yang keuzuran. Sama-sama semayang jemaah sama. Hari tu tak boleh turun dia pasal hujan tersangat lebat. Payung hilang. Buat lari di cucu dua ni tak tahu tak akan nak pergi berjeruk. Nak pergi. Maka dapat pahala semayang jemaah. Mayang serai ni mah. Pasal niat memang nak pergi sungguh. Dan tiap-tiap malam diri sama. Dia gitu. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis daripada Anas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syahadata sadiqa u'tiha walau lam tusibhu." Barang siapa menuntut ia akan syahid hal keadaannya benar, ia nescaya diberikannya syahid akan seorang. Walaupun tiada mengena ia seorang akan syahid. Yakni diberikan akan pahala syahid itu, sekalipun tiada dibunuh akan seorang. Maknanya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, mana-mana pejuang Islam yang berjuang mempertahankan bumi umat Islam, berperang dengan tentera kufar, tentera kafir. Seperti mana pejuang-pejuang Islam sekarang sedang berperang dengan tentera Amerika laknatullah, yang dibantu oleh tentera munafikin Iraq. Mereka berperang ni nak dapat syahid, tiba-tiba tak syahid, selamat molek-molek ada juga balik kampung. Para pejuang-pejuang ini juga mendapat pahala syahid. Dapat, tapi tak besar macam mati sungguh. Tapi dapat pahala. Pejuang Chechnya sekarang berperang dengan tentera Rusia komunis. Nak syahidnya di padang perang tak dapat juga. Walaupun berperang berhabis-habisan. Dengan berita berani, tak mati juga. Sebab perang bukan mesti mati. Perang ni kewajipan mempertahankan agama. Dalam hati dia nak dapat mati syahid, tak dapat. Sahabat pun Tuhan tak beri semua mati syahid. Ramai sahabat yang berperang ke semua peperangan, 27 peperangan bersama Nabi, dia hadir belaka, tapi mati di rumah.